Abang mau guna sos Korea. Assalamualaikum. Abang mau nak air masuk Korea. Kita tengok cara-cara buat dia. Luncur. Sebut lada hitam, halia, bawang putih, 2 biji putih telur. Tumbuk bawang putih dengan halia. Okey, jom kita tengok step pertama. Ambil air, masuk bahagian tumbuk kasar. 1 sudu kecil sebut lada hitam. Masukkan putih telur. Gaul sebati. Masuk 5 sudu besar tepung gandum dan 5 sudu besar tepung jagung. Tuang sedikit air. Gaul sebati. Masuk 1 sudu sos tiram. Okey, siap gaul, kita perak sekejap. Okey, untuk salutan air, masukkan 1 cawan tepung gandum, 1 cawan tepung jagung, 2 sudu besar tepung beras, sedikit baking powder dan sedikit garam. Okey, kita salut air dengan tepung. Okey, lepas siap kita salut air, kita panaskan minyak, kita goreng air. Okey, kita nak buat sos Korea. Tumis bawang putih dan kita cicih halus. Okey, kita masukkan sos Korea. Abang mau guna sos Korea pedas, keluar ada api. Memang sedap sos ni, boleh terah. Sedikit gula, garam, masuk sedikit air. Okey, abang mau akan campur dengan sos Korea. Keluar yakin. Ni hot spicy. Okey, boleh masukkan air. Kita kacang-kacang gitu ya, dia semua air ni dia salut dengan sos. Okey, siap kita punya air Korea. Last kali kita tabur biji-bijian. Okey, terima kasih pada yang menonton. Minta maaf kualiti video gelap sikit, tak ada elektrik rumah lah ni. Okey, Assalamualaikum. Abang mau guna sos Korea. Assalamualaikum. Abang mau nak air masuk Korea. Kita tengok cara-cara buat dia. Luncur. Sebut lada hitam, halia, bawang putih, 2 biji putih telur. Tumbuk bawang putih dengan halia. Okey, jom kita tengok step pertama. Ambil air, masuk bahagian tumbuk kasar. 1 sudu kecil sebut lada hitam. Masukkan putih telur.